Assalamualaikum. Ya, pada hari ini kita berkongsi pula lawatan dan pelancongan ke Kerajang Sultan, iaitu Rengganis, Indonesia. Kawasan ini terletak berdekatan dengan Kawah Putih dan terletak berdekatan dengan jambatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Dan Kerajang Sultan ini menggunakan tempat yang diperbuat daripada rotan untuk menampung pelancong-pelancong yang ingin menikmati flora dan fauna yang ada di sekitar kawasan tersebut. Dan ketinggiannya menyebabkan kita terasa sangat gayat, yang mana di bawah sangat tinggi dia punya kedudukan, ketinggian kabel macam mana dia orang boleh buat bawah. Dan kepada ada lemah gaya jantung dinasihatkan tidak menaiki Kerajang Sultan. Video sana Dan amat menarik Kerajang Sultan ni, yang digemari oleh pelancong-pelancong daripada Malaysia yang datang ke Indonesia untuk menikmati pemandangan dari udara. Dan di sini juga ada berkabus, berkabus dan suhunya sejuk. Dan jika ke sana kena memakai pakaian yang sejuk lah, pakaian sejuk. Walaupun di bawah itu ada tapi gaya keluar asap daripada maknanya air panas ke orang mandi tadi? belerang Gunung Merapi yang ada, iaitu berdekatan dengan Kawah Putih, tetapi suhu di atas sangat sejuk. Dan kami menahan cuaca sejuk dan juga menahan gayat yang tersangat. Bagi saya lah, saya sangat takut pada ketinggian yang kaki sangat tinggi, dan alhamdulillah dapat ke akhir.